Salam geng, racun kali ni saya ada phone best nak share dengan korang. Dulu harga dia cecah RM5,000 tau. Sekarang bawah RM700 pun dah boleh dapat. Inilah dia, Sony Xperia 5 Mark IV. X flagship dari tahun 2022, lengkap dengan skrin OLED 120Hz, ada kamera ala kamera Sony Alpha, Antutu pun cecah 1 juta kali saya IP68 dan banyak lagi features yang menarik. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. So, kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu disebabkan phone yang saya beli ni walaupun phone second, phone lama tapi dia still kasih kotak yang cantik macam ni walaupun of course lah ni bukan kotak asal dia, at least kita boleh rasa vibe macam unboxing phone baru tau. So, phone ni saya beli dekat kedai Shopee ni, nama dia Trady. Yang mana sekarang ni saya perasan dia orang tengah promo, harga starting boleh dapat dalam 500 lebih, depend pada varian korang pilih. Memang sangat-sangat berbaloi harga dengan spek yang ditawarkan. Dan kedai ni pula kalau korang macam agak skeptical, actually sangat-sangat trusted tau. Saya dah banyak gila beli phone kat kedai ni, cuma nama ni je baru. Tapi sebenarnya kedai ni kedai lama, SG Concept Store. Korang boleh tengok sini kat Shopee tu kan. Yang bagus ni bila korang beli dekat kedai ni, setiap phone yang korang beli tu, diorang memang dah kasih 1 month warranty. Tapi ada cara untuk korang dapatkan extended warranty selama 6 bulan. Special gila, saya akan tunjuk dekat korang sekejap lagi. So dekat sini ada website dia, www.trady.my. Lepas tu ni motor dia. So adalah tulisan-tulisan sikit yang mana kita akan bosan sekarang. Once korang buka je kotak ni, korang akan nampak dekat sini, ini dia. Dia suruh kita download aplikasi yang diorang buat sendiri, dah available kat Play Store dan juga App Store. So, dengan cara ni nanti korang boleh dapat extended warranty. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Kita akan buka dulu. Ini phone kita. Bagusnya kan dekat kedai Trady ni ataupun SG Concept Store ni, diorang memang dah siap buat QC tau, quality check. So, phone yang korang beli ni memang akan kasih condition yang sangat-sangat cun, depend pada varian yang korang pilih lah. So dekat sini warna putih, korang nampak dah macam baru, kanan kiri semua kan. Tak ada dent ke, tak ada scratch ke kan. Sangat-sangat cun. Next lagi dalam kotak apa je ada, macam biasalah ni basic je. At least korang juga dapat casing. Lepas tu adalah kabel dan juga dia punya adapter. Sekarang saya nak tunjuk dekat korang cara untuk korang redeem extended warranty. Korang scan je dekat kotak tadi dia punya QR tu. Lepas tu dia akan terus bawa kepada aplikasi dia. Dah tersedia dekat Play Store dan juga App Store. Korang tekan open dekat sini. Lepas tu korang nampak tak dekat menu utama dia, macam-macam phone dia jual. Dan korang kena pergi dekat bahagian Mi ni. Lepas tu korang akan nampak dekat sini ada My Trady Care. Korang tekan add device detail ni, korang kena letak segala detail yang diorang minta lah. Contohnya macam korang beli dekat mana kan. Lepas tu tarikh korang beli, korang punya invoice kan. Dan korang kena letak juga email number dekat sini. Lepas tu korang add je device detail. Yang mana extended care ni apa yang special kan, korang nampak dekat sini. What is Trady Extended Care Program? Korang akan dapat extended warranty ataupun korang akan dapat one time motherboard replacement for device purchase through the certified gadget online store, yang mana kan dia valid selama 6 bulan tau. Yang ni special, jarang-jarang korang mendapat extended warranty macam ni dekat Shopee tau. Sebelum tu saya terlupa nak inform kat korang yang mana kan bila korang beli nanti dekat kotak tu dia ada seal dekat bahagian bawah ni. Dan dekat belakang body phone ni kan korang akan nampak lah ada stiker warranty yang mana ada seal dekat bahagian bawah ni lah macam biasa. Terakhir sekali kan untuk korang install aplikasi Trady dan cara-cara untuk korang dapatkan extended warranty tu boleh refer je dekat dalam buku manual dia yang kecil dalam kotak ni. Dan segi dekat ni kan kalau korang pernah pegang lah Xperia ni, korang tahulah DNA dia macam mana. Bentuk petak, clean dan sangat-sangat solid tau. Xperia 5 Mark IV ni hadir dengan saiz 61 inci sesuai untuk korang yang tak suka phone besar gedabak. Kaca depan belakang dilapisi Corning Gorilla Glass Filters pakai metal frame kali saya IP65 IP68 dan dapat juga lubang kegemaran ramai audio jack plus ada juga slot micro SD card. Dan paling special kan dia ada dedicated button shutter physical khas untuk kamera. Alah macam tengah trend sekarang tu, sampai iPhone latest pun ada button ni. Xperia actually dah lama dah guna. Satu lagi yang saya suka dengan Xperia ni kan, korang tak perlu pakai tools pun untuk buka SIM dia. Beralih ke bahagian harapan kan, Xperia 5 Mark IV ni dilengkapi dengan skrin OLED 6.1 inci, resolusi Full HD+. Dia pakai format unik tau, 21:9 Cinema Wide.
Satu ratio yang memang sinonim lah dengan Sony. Dia bukan sekadar untuk gaya, tapi sangat praktikal untuk content consumption. Terutama kan bagi korang yang suka tonton filem atau video sinematik dalam bentuk penuh tanpa black bar kiri kanan. Panel dia juga menyokong refresh rate 120Hz. Dari segi warna, screen Xperia ni memang dikenali dengan color akurasi yang sangat-sangat jitu. Sebab Sony tune panel ni kan untuk true to life color. Selarilah dengan kalibrasi standard industri video. Dan juga dia ada creator mode. Satu setting khas untuk content creator yang mahukan paparan warna yang sama macam monitor profesional Sony tau. Dari segi kecerahan skrin dia tu boleh capai dalam 1000 nits lah. Cukup lah untuk pakai dekat luar rumah walaupun bawah matahari terik. Tambahan kan, dia juga ada design P3 coverage tinggi dan 10-bit gradation tau yang membuatkan tonal color translation yang nampak lebih smooth. Penting lah untuk photo editor ataupun videographer yang edit footage dari alpha camera terus dekat phone. Dan satu lagi benda kecil tapi agak best juga sebenarnya dekat skrin dia ni kan. First kali skrin dia jenis rata. Bezel atas bawah yang korang nampak tu, dia bukan sekadar hiasan nampak tebal, tapi ada tertanam speaker stereo menghadap ke hadapan. Kamera selfie dia pun, dia tak ganggu skrin tau. Dia tak ada punch hole dan tak ada shadow effect dari dia punya curve tu. Sangat sesuai lah untuk korang yang suka paparan simetri, bebas distraksi. Sony ni kan, actually kalau korang perasan, dia orang tak kejar sangat tau megapixel besar dekat phone dia orang. Dia orang lebih fokus pada konsistensi, kelajuan fokus dan kualiti optik sebenar. Modelnya ada triple camera setup dekat belakang dengan resolusi yang sama je semua, 12 megapiksel. So apa je yang power dekat kamera dia? Semua kamera dia support eye autofocus, ada real time tracking dan boleh shoot 4K 120fps. Kalau korang tengok app kamera dia pun memang rasa macam pakai kamera Sony Alpha. Ada banyak manual setting, tapi kalau korang jenis point and shoot je, hasil gambar dia kita boleh nampak agak macam natural ataupun flat. Especially kan bila kita comparekan dengan phone latest daripada Samsung ataupun iPhone yang lebih vibrant out of the box. Xperia 5 Mark IV ni datang dengan bateri 5000 mAh, agak besar untuk size phone ni tau. Untuk penggunaan harian kalau tak heavy sangat tu still boleh capai seharian. Tapi since model ni model lama, second pula tu, so depend juga pada condition korang dapat tu battery health dia macam mana. Untuk sistem pengecasan dia support 30W wired. Untuk fully charge tu saya dapat dalam 2 jam lebih macam tu. Ada juga wireless charge dan yang bestnya boleh juga aktifkan bypass charging masa korang tengah gaming. Masuk pula bab prestasi dengan chip Snapdragon 8 Gen 1, 8GB RAM, 128GB storage. Performance harian bagi saya memang masih terasa smooth lagi untuk pakai. Multitasking, buka app, scroll social media, semua laju tanpa hiccup ataupun delay. Gaming pun tak ada masalah, still boleh survive lagi tau untuk running game berat. Saya try juga layan Wine Woman, pakai setting rata kanan, steady. Tapi disebabkan phone ni compact, haba dia agak cepat rasalah dekat tangan bila gaming lama. Tapi kalau game lain macam ML, PUBG, Delta Force dan max setting tu saya try dalam 30 ke 1 jam macam tu, so dia saya boleh kata masih terkawal. Satu lagi yang best dekat model ni, dia ada gaming mode tau, dia orang panggil game enhancer. Macam-macam boleh setting, boleh custom performance dekat profile dia, block notification, rakam gameplay dan aktifkan bypass charging. Selebihnya untuk sistem operasi ni kan, unit assembly ni dah pun pakai Android 14. UI dia bagi saya sangat clean dan hampir kepada stok Android. Animasi pun bila korang guna tu terasa smooth je. Untuk features extra kan, model ni dah pun ada NFC. Lepas tu dia pakai USB Type-C 3.2 Gen 1, ada juga audio jack, front facing stereo speaker, IP rating pun ada, shutter button, gaming mode dan banyak lagi. So, macam mana? Apa pendapat korang? Dengan harga yang ditawarkan sekarang dekat Shopee ni starting 600 lebih macam gitu, saya boleh katakan Xperia 5 Mark IV ni memang antara flagship paling underrated lah dekat Shopee. Dia menawarkan pengalaman premium dari segi rekaan dia, screen, audio dan juga kamera dalam saiz compact yang makin susah tau kita nak jumpa zaman sekarang ni. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di channel seterusnya. Assalamualaikum.